Kalau dari teorinya ganja dadah ini kita hukum gantung, maka apabila ada hukum gantung maka akan berkurangan kes penyelundupan ganja. Jadi kalau begitu, boleh tak kita gunakan logik yang sama, hukum gantung untuk rasuah? Saudara-saudari dan kawan-kawan, kali ini saya nak nak menceritakan satu cerita yang paling hangat sekali. Heboh. Bukan tentang cerita Selat Hormuz, bukan tentang cerita Trump tak jadi serang Iran, tetapi cerita tentang ganja. Ini kes apa kita Ismail Khalil, seorang pengacara dan pemula Bapak FM. Dia telah ditahan kerana memiliki 374.8 gram, bukan 300 kilo, bukan 3000 kilo, hanya 374 gram, gram, dan kena penjara 30 tahun. 30 tahun, 30 years imprisonment because having 300 grams of ganja. Ini yang berlaku. Tapi cerita ini menjadi panas kerana kembali cerita terbuka, cerita anak Vincent Tan. Maka saya pun cari. Nama pun tak ada, gambar pun tak ada, berita semua katakan anak Vincent Tan, the son of Vincent Tan. Siapa Malaon ini? Apa kesalahan dia? Kemudian baru saya tahu dia telah menanam bukan 7 batang, bukan 3 batang, beratus-ratus batang ganja di apartmen, di kondonya. Kita ada alamat kondo tak ada, nama dia tak ada, apa tak ada. Berbeza dengan apa yang berlaku kepada Ismail Khalil ni. Ismail Khalil ni gambar dia dengan isteri dia ada, dengan anak dia ada, tarikh lahir dia ada, umur dia sekarang 53, semua ada. Ini perbezaan yang mengatakan tentang dua jenis hukuman dalam kata. Ini antara dua darjat. Darjat kaya dengan darjat miskin. Yang kaya ni nama tak ada, gambar tak ada, apa tak ada. Yang miskin ini kena 30 tahun. Ini yang sedang berlaku sekarang. Jadi kerana itu, saya menjemput kawan-kawan semua berfikir kembali tentang kes ini. Ini siapa yang nak membebaskan ini? Dibebaskan oleh AG. AG ni Attorney General. Attorney General ini peguam negara cakap Melayunya. Siapa? Tommy Thomas. Dia telah membebaskan. Oh, bila ditanya, saya bukan cakap Tommy Thomas ni rasuah, saya bukan cakap Tommy Thomas ni makan duit. Tapi bila ditanya kenapa bebaskan anak Vincent Tan ni? Oh, kerana rayuan, ada kertas rayuan dia baca daripada peguamnya. Bagaimana pula dengan kes kawan kita ni, Ismail Khalil ni? Dia bicara kali pertama di Mahkamah Tinggi telah dibebaskan. Kemudian pendakwa yang merayu. Bagaimana peguam dia tidak buat rayuan seperti buat rayuan kepada Tommy Thomas yang menulis kepada peguam Ismail Khalil ni? Tidakkah akan menulis surat rayuan kepada AG kita? Ini yang sedang berlaku. Jadi kita lihat sekarang bahawa ada dua bentuk, two type, ada dua bentuk hukuman. Satu untuk yang kaya, satu untuk yang miskin. Untuk yang kaya bebas, untuk yang miskin masuk kau jang 30 tahun. 30 tahun dalam penjara. Umur dia sekarang 53. Apabila dia masuk 30 tahun ni, 53 campur 30 tahun, 83. Dah sama tua macam Muhammad Mahathir dah baru keluar penjara. Ini yang sedang berlaku sekarang. Jadi dalam masa yang sama juga kita mengatakan bahawa ini ialah undang-undang apa? Undang-undang British. Kalaulah dari teorinya ganja dadah ini kita hukum gantung, maka apabila ada hukum gantung maka akan berkurangan kes penyelundupan ganja. Jadi kalau begitu, boleh tak kita gunakan logik yang sama, hukum gantung untuk rasuah? Kalau hukum gantung untuk rasuah, artinya akan berkurang rasuah. Jadi ini kita harus bincangkan. Betulkah ini hukum gantung penjara lama-lama ini akan mengurangkan? Saya menunjukkan simpati ini, bukan saya pro ganja, tapi saya menunjukkan simpati ini untuk memperlihatkan antara dua darjat. Dua darjat ini ialah dua darjat antara yang kaya dengan yang miskin. Kawan-kawan, fikirkan betul-betul 300 gram, 30 tahun, beratus-ratus batang, bebas. Ini yang kita bincangkan. Terima kasih.